Assalamualaikum geng, selamat datang ke Abeles Channel. Okay, hari ni kita duduk kawasan baru ni, orang panggil ni. Hari ni kita nak teh tajuk geng. Kita ada 14 batai tajuk kat sini ni dalam parit ni dalam semut-semut ni nanti kita korek lah. Korek kita letak tajuk kita. Saya rasa banyak ikan dalam ni. Okay, kita guna upek ikan sepak anak sepak dalam ni. Tajuk kita ada 14 batai. 14 batai tajuk Okey guys, semoga ada hasil lah untuk kita hari ni. Tapi air makin pasal ni. Airlah naik ni, tak apalah. Okey guys, sebelum tu saya nak cakap terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton video Abeles Channel. Kepada yang baru singgah atau yang baru jumpa channel saya ni, jangan lupa guys subscribe guys, bantu saya guys. Okey, jom. Tanpa membuang masa lagi, kita pergi susun lah. Start sini sampai depan tu. Kita gitar Okey, lanjut. Okey geng, untuk tajuk pertama kita ni, kita dah berjaya pasal dah. Ni depan ni Okey, kita ada baki 13 lagi. Kita tahan ni tepi-tepi ni. Okey, kita tahan tepi ni lah, tepi-tepi ni Okey, beres. Semoga ada hasil untuk kita ini. Beres. Okey geng, kena. Saya bunyi macam kena ni. Ada kau ni. Ni geng. Kena sungguh. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oh, besar geng. Alhamdulillah, tengok ni geng. Besar betul lah kena ni. Alhamdulillah. Tengok ni geng. Tengok lengan saya ni. Lagi besar dia geng. Rezeki pertama ni. Sebenarnya saya tengah casting kat sini ni. Tajuk saya tak tepi tu. Satu ni. Boleh kena. Alhamdulillah rezeki geng. Ni rezeki pertama hari ni dah. Memang sangat-sangat besar lah geng. Saya rasa ada sekilo lebih ni. Ada sekilo lebih ni. Alhamdulillah. Ikan pun gemuk molek kan. Tengok lekat molek lekat molek kan. Okey. Yang saya casting tadi pun kena seekor, boleh seekor tapi tak ada rekod lah. Dah rezeki kita dah. Tapi tak besar mana lah. Kelas besar lengan. Alhamdulillah rezeki kita. Saya tak sempat tahan. 3 lagi tu kita tak sempat tahan geng. Tengok ni geng. Alhamdulillah rezeki geng. Okey geng. Yang ni yang saya casting tadi ni. Saya kok. Yang saya casting tadi ni. Okey. Tengok saya dia antara dua ni. Ush. Besar betul lah dia ni. Ada geng demo Demo ada geng. Okey. Kita tunggu lagi. Sebab saya pun nak casting lagi ni. Kuku ada lagi kawan ni Okey, beres. Okey geng. Jom kita tengok 3 tadi 3 betul kita tahan di depan ni. Mula-mula aku nak kena kau. Ni terik. Tali terik tak lekat. Tak apa kita bubuh hupel lagi Ada 2 lagi. Tak lekat tu geng. Ni tak ada. Ni pun tak ada. Hotel tadi. Jom. Kita pergi hupel pula tu. Okey geng. Jom kita pergi tengok sekali lagi tajuk kita ni sebelum kita balik.
Kita tinggal dalam masa 2 jam. 2 jam lagi kita mari pula. Kita tengok. Jadi ni kita kena pergi tengok dulu sekali. Kuk-kuk dah ada hak kena. Mana tahu kuk-kuk dah ada kena. Bisa ni. Dak. Ni so. Dak lagi. Tapi dia dapat seekor tadi dak. Besar tu memang puas hati lah. Puas hati dah kita hari ni. Boleh seekor besar tu. Mana tadi kita letak ni? Ni. Ada lagi. Ada pun. Dah. Oh, tak ada kepala. Makin kokoh berkali tu. Dalam ni so. Uish, kau kena tarik dah ni geng. Sedap lah. Ada 2 lagi sini. Sini ada 2 lagi. So, elok lagi. Enggaklah. Dia paling ujung sekali. Lepas tu kita tengok depan pula. Beres lagi. Okey, kita tengok depan pula. Okey geng. Ni so lagi ni. Ni kita baru letak ni. Okey, kita tengok depan pula. Ada 4 lagi. Berbaki 4 lagi. Okey. Sini sana. Ada lagi. Ada lagi. Aduh, ada lagi. Tiga yang terakhir. Ni ada lagi. Okey, 2 lagi. 2 yang terakhir ni. Okey, tak ada. Dan ini. Tak ada juga. Okey, beres. Dalam masa 2 jam kita mari pula. Okey geng. Ni dia kita tadi dah. Ni dia. Assalamualaikum. Main padu lah sehari dia ni. Cikok tak apa lagi. Okey, kita bubuh dalam ni. Tangki. Dalam ni pun ada dah ni. Apa tu? Ada 5 ekor dah dalam ni. Okey, 5. Aku 2 ekor lagi 7. Okey. Kita ada 3 ekor. Padu lah. Padu-padu mantap. Dia paling besar. Jadi habis kawasan pani dia tu. Dia lepas ni jadi habis kawasan dalam ni. Okey, ada 3 ekor dalam ni. Beres. Tutup. Okey gang. Kita nak tengok tajuk kita ni. Ni ada upel lagi. Ni. Ni pun ada upel lagi ni.
Dua dekat. Dia kalbok sini ni. Kalbok sini. Ni pun tak ada lagi ni. Ya, kena tarik pulak dah. Oh, ada anak ikan well. Ada anak ikan well. Okey. Depan ni pulak selagi. Tu tak ada. Oh, kena. Kena geng. Kena. Alhamdulillah. Dia kena. Alhamdulillah. Oh, dah molek lucu. Oh, kena ni. Alhamdulillah. Kena. Dah molek lucu atas ni geng. Nanti kita boleh mari tok pula ni. Alhamdulillah. Okey. Panennya yang kedua lah ni. Ni yang kedua. Okey geng, ini dia geng. Alhamdulillah. Okey. Selepas 2 jam Selepas 2 jam kita tinggal. Tapi upel kita tak bawa ni. Silapnya upel kita tak bawa. Tinggal dulu. Dah sikit dah beres. Kita tengok depan tu pula. Pedih hati. Depan-depan ni ada so. Tukar pokoknya. Sini ada so. Wah, macam menunduk. Gul ni habis nampak ni. Harap-harap ada lah. Ya Robi, terlepas kan? Okey, terlepas. Terlepas. Kita terlambat kan? Okey, tak apa. Nanti kita bubuh upel. Kita mari sekali lagi minta lagi, kita bubuh upel pula. Kita tengok depan ni dah. Saya bagian ni. Okey. Sini pula. Ada geng. Ada juga ni geng. Alhamdulillah. Ada juga. Okey. Alhamdulillah. Sama saing tak ni. Alhamdulillah. Tapi yang tadi tu memang besar tu. Oh, nampak dia tarik tu kau-kau tu. Alhamdulillah. Yang kedua geng. Ikan yang kedua. Okey. Sama saing dengan tadi. Kita tak sini dulu. Nanti kita bawa mari upel kali. Okey. Alhamdulillah. Okey geng, ini dia geng. Alhamdulillah. Ush. Okey, set ni. 2 ekor. Okey, kita tengok depan tu pula. Ni yang kita boleh besar ni. Sini kita boleh besar ni. Ada dah. Ada dah. Depan ni ada 2 depan ni. Okey. Depan ni ada 2. Ni tak ada ni. Sepertinya tak ada. Waktu pun tak ada juga. Tak ada juga ni. Okay, kita tengok dalam pula. Situ ada 3, 5. Ada 5 dalam ni. Dalam ni ada 5 dah. Okay, ni tengok ni. Kita aduk lagi yang sini.
Tempat tak ada lah ni habis hupai. Sebab koko sini ni. Okey, tengok sini pula. Tak ada juga. Okey, geng. Dia ada tu ikan tu. Haruai tu. Boleh zoom ke? Oh, tak boleh zoom. Dia ada tu. Ada salengan juga tu. Tapi sebab ke ikan tak hidup. Betul-betul mulut dia dekat upai tu. Mulut dia dekat upai kan. Oh, lagi dah. Besar tu. Aduh, upai kita mati tu kan. Upai kita mati. Tak apa. Nanti kita igak mula tu dah. Ni. Hai. Nampak macam apa? Ada tarik ni. Tapi tak lekat sera ni. Dah tak lekat. Okey, tak apa. Tak lekat kan. So lagi, ngelah so ngelah. Sini. Ada upai lagi. Apalah. Kita tukar tak ni. Kau biar di sini. Biar di sini ni. Kita tengok karya pula. Kita mari bubuh upai dah. Okey, beres. Okey, geng. Petang ni kita sambung lagi. Tengok tauk kita ni. Okey, ni tak kena. Ni juga pun tak kena. Jadi yang hok mana tak kena ni kita letak ni dulu. Cengkerik. Ataupun pok ceri. Kita letak pok ceri dulu. Lepas 1 jam tu kita tengok lagu mana. Kalau tak ada makan lagi, kita tukar balik ikan sepak. Ni ikan sepak kita buat ni. Untuk sementara ni kita guna pok ceri dulu. Okey, beres. Kita nak pergi tukar dulu . Okey, lepas tukar-tukar semua, kita nak casting. Okey, beres. Okey, geng. Alhamdulillah kita dah siap berlaku dah. Tukar cengkerik ataupun pok ceri dah. Jadi kita tengoklah dalam masa 1 jam lagi. Bila-bila kita mari tukar upai. Kita tukar upai sepak lalu bentar lagi dah. Ni lagi. Beres. Kokok nak ada ikan keli ke? Dalam ni ada ni ikan keli apa ni? Ikan keli lembut ataupun keli kapur. Okey, beres. Jumpa bentar lagi. Okey, geng. Ni yang kita letak upai cengkerik tadi ni. Kena ikan puyuh, geng. Allah. Kena sampuyu. Dia kira lah besar dia. Ikan puyuh, geng. Okey, ni kita ambil dah. Jadi sekarang ni kita nak tukar upai ni. Saya tengok dah kawasan sini ni. Dalam lapis betuk ni tak ada. Ni hak kena. Dalam lapis betuk ni ataupun 10. 10 hak ni hak kena ni. Hak lain semua tak kena. Okey, sekarang ni kita nak tukar ke upai sepak lah pula. Okey, geng. Tak apalah, geng. Saya rasa untuk video ni kita tutup sampai sini saja. InsyaAllah, geng. Kalau rezeki kita sambung balik. Tengok esok, geng. Untuk video untuk esok tu kita buat video lain lah. Saya takut terlalu panjang ataupun terlalu panjang lah. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang layan video ni sampai habis. Semoga sahabat-sahabat kita semua terhibur lah. Terima kasih banyak dan assalamualaikum. Bye bye.